ada kereta, so kita kena berhati-hati. Sebab jalannya kecil weh. Kita reverse. Kita reverse slow-slow. Hop. Ya, sabar. Oh girl, this is too... I am so nervous as hell. But let's go. Curiosity is the number one, okay? So kalau nak belajar kereta, so kita kenalah berjalan. Yang kau pergi ikut aku kenapa? Bengong. Pergi berlari kat depan tu. Asyik aku tak laju. Okay, kita nak parking. So we're gonna do a parking right now. Buka kamera. Terlalu dekat. Terlalu dekat, so kita kena reverse balik. Bisinglah sensor ni. Kita kena tukar tempat parking lah sini. Bising sangat. Pusing dulu kat sini. Alright. Oh. Kita reverse. Jangan laju. Kejap. Mana ni? Pusing sini ke? Pusing sini lah kan? Apa anjing ni goyang-goyang bontot kat kereta aku ni? Cepatlah kak. Aku nak U-turn ni. Aku langgar nanti kau.
Pusing lagi. Pusing. Oops, jangan langgar kereta orang ya. Kita tak ada duit. Tak ada duit nak langgar kereta orang, babe. Pusing ke kanan, pusing habis. Brake. Reverse lagi. Sebab aku tak nak parking dekat sangat. Tadi tu rapat weh parking. Dapat gila-gila parking. Hai Mami Abah, aku dah nemu dengan Mike Mimi ya. Don't worry, ada calan. So kita kat berjalan. Tekan dia pelan-pelan. Okay, masuk situ. Kita reverse. Kita parking macam sini. Alright, there we go. There we go. See, I did it. Walaupun kita baru first time belajar, tapi sebenarnya Ayah Justin tak ajar pun bawa kereta lagi. Tapi Justin sebenarnya tahu je bawa kereta. Tak tahu, tapi Justin selalu tengok kawan Justin yang ajar sebenarnya dekat Johor. Pakai kereta dia, pasti kita bawa lah. Kita try bawa slow-slow kan. Kita belajar dekat tempat lapang. At least adalah sedikit ilmu bawa kereta kan. So kita just jalan-jalan dekat sini je lah nanti. Dekat-dekat area Rumah Panjang ni. Kita takkan berani bawa pergi highway. Kita just bawa kereta ni untuk macam kat sini je lah. Nak pergi mana-mana pun senang kan. Nak pergi lawat rumah lama ke kan. Nak pusing-pusing ke. At least kita ada basic. Cuma Justin tak berani lagi lah nak bawa dekat jalan depan sana. Sebab sini orang drive laju je. Dah lah jalan kecil, kau bawa laju-laju. Kita biasa tahu dekat Semenanjung kalau jalan kecil orang bawa slow kan. Tapi kat sini tak ada. Kat sini dong tekan 60 jalan kecil. Kau jangan macam-macam kat Sarawak ni. So itu sajalah daripada Justin. So nanti Justin ingatkan diorang nak pergi rumah lama. So nanti kita bawa diorang. Okay, itu saja daripada Justin. Bye.